Rupanya perut buncit senang je nak kempiskan. Orang buncit kalau dah cuba macam-macam tapi masih tak kempis, itu tandanya usus tak sihat. Sebab bukan semua buncit tu datang dari lemak, ada yang datang dari najis lama dan angin yang tak keluar. Sepupu aku jenis jaga makan, tak minum manis. Nasi pun ambil sikit, kardio tiap pagi, brisk walk 5 km, tapi perut dia tetap buncit. Bukan buncit lembik tapi buncit keras. Dia try macam-macam, detox air lemon, senaman abs, kurus satu badan, tapi perut tak juga surut. Lepas tu baru dia perasan, setiap pagi susah buang air, kentut dan sendawa tak henti, perut rasa berat walaupun dah makan sikit. Lepas jumpa pakar penghadaman, doktor cakap, straight, ini bukan buncit lemak, ini buncit usus. Maksudnya najis lama tak keluar habis, angin tersekat dalam salur penghadaman, toksin mula berkumpul dan tekan dari dalam. Perut jadi keras, sistem jadi lemah, sebab tu badan makin lesu, perut makin ke depan. Aku terus recommend dia cuba. Lendir Raja, produk herba campuran akar dan herba Cina lama yang bantu buang najis degil dan lembutkan perut keras, singkir angin lama dalam badan, bersihkan usus dan lancarkan penghadaman, bantu perut makin kempis dari dalam, bukan sekadar nampak luaran. Dia amal 3 biji sehari, pagi, tengah hari dan malam, dan aku pesan terus beli 2 botol untuk bantu flush habis-habisan dari minggu pertama. Hari ketiga dia dah rasa perut kempis sikit. Hari kelima buang air lawas sangat, tak perlu meneran. Hari ketujuh dia sendiri cakap, bro, baru aku tahu rupanya selama ni aku simpan najis 5 tahun dalam perut. Perut dia mula surut, pinggang makin longgar, dan yang paling best, badan makin ringan, tidur makin lena dan tenaga makin naik. Kalau kau tengah hadap perut buncit yang tak nak surut, walaupun dah try macam-macam, itu tanda usus kau dah terlalu lama simpan najis dan angin. Jangan tunggu perut makin keras baru nak cari jalan. Flush dari dalam, baru lemak boleh keluar. Try lendir Raja, 3 biji je sehari. Untuk hasil cepat, aku syorkan ambil 2 botol. Usus bersih, badan pun lega. Lendir Raja ni macam probiotik, cuma ianya 3 kali lebih efisien hasilkan bakteria baik dan ianya selamat sebab herba semula jadi. Aku berani recommend sebab lendir Raja ni ada kajian universiti antarabangsa tentang khasiat kempiskan perut dan cuci usus. Ianya juga lulus ujian makmal di iktiraf. Klik terus beg kuning atau link tulisan kat bawah ni sekarang.